Okay, so dalam banyak-banyak bahagian yang abang dah modi, bahagian mana yang merasa paling gempak, paling makan banyak modal? Enjin lah. Berapa habis? Dalam 40 lebih lah. 40 lebih ribu. Apa yang penyebab mahal ni? Dia sebab YNZ ni barangnya susah nak ada ready stock kat Malaysia. Kita ni banyak pre-order dekat Thailand. Panggil dia apa? Enjin apa? Enjin tipu-tipu. Enjin apa bang? Enjin YNZ. Why? YNZ FE. Okay, dalam banyak-banyak bahagian kereta abang yang abang dah buat, part mana yang abang rasa paling gempak? Dia dalam lah. Interior dalam. Ya. Berapa abang habis? Around dekat-dekat 3,000 kot. Sebab fully carbon. Tak murah lah. Dengan airbrush tak kutip satu-satu. Saya punya harga dalam 700, 800 something. Okay, so interior kereta abang fully covered. Untuk dashboard saya pakaikan fully carbon. Dan ada lah part-part lain yang carbon. Tapi saya sulamkan carbon dengan airbrush. Mungkin bumper tyre depan dengan belakang lah. Kenapa? Sebab dia bukan dah bumper ori ni. Oh. Kalau dah modi lah depan dengan belakang. Okay, berapa abang habis untuk tu? Anggaran dalam 3,500. Lebih kurang. Okay bang. Okay bang, dalam banyak-banyak part yang abang dah modi dekat kereta ni, part mana yang abang rasa paling gempak? Okey, sport trim. Sport Sport trim tu dia makan modal sikit. Original Japan, makan modal kurang lebih 2K macam tu. Ui, Najo. Inajo. Itu ada sakit sikit lah. Cat lah. Cat berapa habis? 3,500. 3,500. Tapi kan saya nak tanya, kenapa tengok ramai Vios owners diorang buat lampu sebelah macam ni, sebelah macam ni? Apa kesinambungannya? Apa maksud dia? Dia macam nak masuk show off je lah. Oh, so Tapi atas jalan tu memang tak boleh pakai. Oh, tak boleh. So maksudnya biar je lah ni untuk masuk show Untuk tunjuk. show. Oh, ni style je lah. Buat Betul. style, buat style. Betul. Battery com, battery hub kan ada. Battery Kong Battery Hub kan ada.